Setelah kita pasang mangkuk kelas, kalau tak nak bagi pusing, tahan tayar belakang. Tayar belakang tu bagi pusing, tahan, baru dia tak apa. InsyaAllah ta'ala. Lepas tu pasang mangkuk kelas, dah pasang kelas speed, plate iron tu, dan untuk ni untuk yang pakai 6 spring lah atau apa-apa, dia ada marking tau. Tu marking dia dekat atas tu. Nampak tak? Allah Akbar, tak nampak. Tu anak panah tu. Dan dekat penutup ni pun dia akan sama. Pastikan dia samalah marking dia, InsyaAllah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, motor dah boleh gerak dah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ni? Tadi masalah dia, ni masuk tang mana? Tadi masalah dia ada dekat gigi untuk poket tu kan. Untuk ni, untuk sub poket tu. Dan untuk sub gear, gigi ketam tu kan. Daripada kelas tu dia tertanggal. Itu yang gear tak dapat nak masuk. Jadi overall alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, lulus insya-Allah. Lepas siap kan, kabel pula masalah. Dah tarik dia tak turun. Tarik kabel minyak problem, jadinya kabel minyak dah beli dah. Kita tukar lah insya-Allah. Dia tak turun. Kabel minyak tu sangkut. Hidayah dia Allah.